Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dalam forum ilmiah yang bertemakan peranan, sumbangan dan pemikiran tokoh Muhammad Ibrahim Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu pada era globalisasi. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi nadi bangsa, suara jiwa dan lambang maruah warisan kita. Tokoh yang kita bicarakan hari ini, Muhammad Ibrahim Munshi, ialah anak kepada Abdullah Munshi. Namun, kehebatannya terselah apabila beliau menjadi jambatan yang menghubungkan bahasa tradisi dengan dunia moden. Sebuah perjuangan yang harus dikenang dan dicontohi. Bersama saya hari ini ialah dua orang panel yang hebat. Yang pertama, Encik Asfar, tokoh akademik yang mengkaji sejarah perkembangan bahasa Melayu klasik. Dan yang kedua, Encik Hakim, penulis muda yang lantang memperjuangkan keindahan bahasa Melayu dalam media sosial dan dunia penulisan digital. Selamat datang kepada kedua-dua panel. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi suluh yang menyinari minda para penonton. Kita mulakan peranan Muhammad Ibrahim Munshi. Secara umum, peranan bermaksud tanggungjawab atau fungsi seseorang dalam melaksanakan amanah dan kewajipan terhadap sesuatu tujuan. Justru, peranan tokoh ini membawa maksud bagaimana beliau melaksanakan tugas dalam memperkukuh dan memartabatkan bahasa Melayu. Encik Asfar, boleh Encik jelaskan apakah peranan utama tokoh dalam konteks perkembangan bahasa Melayu pada zamannya? Terima kasih moderator. Muhammad Ibrahim Munshi memainkan peranan besar sebagai penulis, penterjemah dan penyunting. Beliau menyambung perjuangan bapanya dengan memperkenalkan gaya penulisan yang lebih moden dan tersusun. Karya beliau menjadi wadah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bukan hanya bahasa percakapan. Selain itu, beliau berperanan sebagai jambatan antara timur dan barat. Dalam karya-karyanya, kita dapat melihat bagaimana beliau menyerap pengaruh gaya penulisan Inggeris namun tetap mempertahankan jati diri bahasa Melayu. Beliau membuka jalan kepada pembaharuan bahasa tanpa mengorbankan maruah bangsa. Lebih daripada itu, peranan beliau juga terserlah apabila menjadi salah seorang tokoh awal yang melihat bahasa sebagai alat perhubungan antara masyarakat berbilang bangsa. Beliau memahami bahawa untuk membawa bangsa Melayu ke hadapan, bahasa perlu diperkayakan dengan ilmu baharu tanpa kehilangan tradisi. Oleh itu, dalam banyak tulisannya, beliau menekankan pentingnya ketepatan bahasa, struktur ayat yang kemas serta keperluan mendokumentasikan pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan generasi seterusnya. Menarik sekali Encik Asfar. Jelas peranannya melangkaui sekadar penulisan. Encik Hakim, pada pandangan Encik Hakim pula, bagaimana peranan beliau memberi kesan kepada masyarakat dan dunia penulisan Melayu ketika itu? Saya bersetuju dengan pandangan Encik Asfar. Peranan beliau turut terselah dalam bidang pendidikan dan pembentukan minda bangsa. Melalui penulisannya, beliau mendidik masyarakat untuk berfikir kritikal, menilai budaya sendiri dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bagi saya, Muhammad Ibrahim Munshi bukan sekadar pewaris bapanya, tetapi pencetus kesedaran baru bahawa bahasa Melayu boleh bergerak seiring kemajuan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Malah peranan beliau ini turut membangunkan satu bentuk kesedaran literasi yang lebih luas. Beliau menggalakkan masyarakat agar tidak hanya membaca tetapi juga memahami konteks, mencatat pengalaman dan menghasilkan karya sendiri. Pada era ketika penulisan masih menjadi keistimewaan golongan tertentu, beliau membantu membuka ruang kepada lebih ramai individu untuk melihat bahasa sebagai jalan menuju kemajuan. Peranan inilah yang menjadikan beliau perintis kepada budaya intelektual dalam kalangan masyarakat Melayu. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Daripada perbincangan ini, jelas bahawa Muhammad Ibrahim Munshi berperanan sebagai penyambung warisan, penghubung dunia timur dan barat serta pembaharu dalam dunia penulisan Melayu.
Peranannya menjadikan bahasa Melayu bukan hanya indah di bibir, tetapi bernilai di mata ilmu dan peradaban. Baiklah, kita beralih kepada sumbangan Muhammad Ibrahim Munshi. Sumbangan bermaksud segala usaha, jasa dan hasil kerja seseorang yang memberi manfaat besar kepada masyarakat dan ketamadunan bangsa. Encik Asfa, boleh Encik kongsikan antara sumbangan utama tokoh ini terhadap perkembangan bahasa Melayu? Sudah tentu, moderator. Antara sumbangan besar beliau adalah menghasilkan karya penting seperti kisah pelayaran Muhammad Ibrahim ke Johor dan Pahang serta penyuntingan karya bapanya. Karya-karya ini memperlihatkan gaya bahasa Melayu moden yang lebih ilmiah dan bernilai dokumentasi sejarah. Selain itu, beliau memperkenalkan banyak istilah baharu hasil pemerhatian terhadap dunia luar, lalu memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Beliau turut memberi sumbangan dalam memantapkan ejaan dan struktur tata bahasa yang menjadi asas kepada penulisan bahasa Melayu moden yang kita gunakan hari ini. Sumbangan beliau tidak terhenti pada penerbitan karya sahaja. Beliau juga banyak terlibat dalam kerja dokumentasi, iaitu merekod adat, pemerhatian sosial dan yang menjadi rujukan penting hari ini. Selain menghasilkan bahasa bertulis yang lebih sistematik, beliau turut menyumbang kepada perkembangan gaya penyampaian yang lebih jelas dan objektif. Satu ciri penting dalam pembentukan bahasa ilmu. Terima kasih Encik Asfa. Sungguh luar biasa bagaimana sumbangan beliau membentuk wajah bahasa Melayu moden. Encik Hakim, bagaimana pula pandangan Encik Hakim terhadap sumbangan beliau dalam konteks generasi muda kini? Bagi saya, sumbangan Muhammad Ibrahim Munshi tidak hanya pada karya, tapi juga pada roh penulisan itu sendiri. Beliau menyemai semangat berfikir, menulis dan mencintai bahasa sendiri. Sumbangan ini menjadi sumber inspirasi kepada generasi penulis masa kini. Dalam era globalisasi, kita masih dapat meneladani semangat beliau, iaitu menulis dengan gaya yang moden tetapi tetap berpaksikan nilai bangsa. Itulah sumbangan terbesar yang membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu hidup segar dalam dunia yang serba berubah. Selain inspirasi estetika, sumbangannya turut menyentuh aspek pembentukan karakter penulis Melayu. Beliau mengetengahkan kepentingan kejujuran dalam mencatat pengalaman, keilmiahan dalam pemerhatian serta ketelitian dalam memilih kata. Ini menjadikan karya beliau bukan sekadar bacaan tetapi panduan. Generasi kini dapat melihat bagaimana tulisan berwibawa mampu menjadi alat perubahan sosial sebagaimana yang beliau melakukan suatu ketika dahulu. Terima kasih atas huraian kemas itu. Kesimpulannya, sumbangan Muhammad Ibrahim Munshi dapat dilihat melalui penghasilan karya ilmiah, pembaharuan istilah, pengukuhan tata bahasa dan penyebaran semangat cinta bahasa. Beliau membina asas kukuh yang memungkinkan bahasa Melayu terus berkembang menjadi bahasa ilmu, pendidikan dan diplomasi hingga ke hari ini. Kita kini tiba kepada pemikiran Muhammad Ibrahim Munshi. Pemikiran bermaksud cara seseorang tokoh berfikir, menilai dan menggagaskan sesuatu idea berdasarkan pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Encik Asfa, apakah falsafah atau pemikiran utama tokoh ini yang menjadikan beliau begitu istimewa dalam sejarah bahasa Melayu? Pemikiran beliau berteraskan satu prinsip utama, iaitu bahasa ialah jiwa bangsa. Beliau percaya bahawa kemajuan bangsa hanya akan bermakna jika bahasa sendiri dimuliakan. Bagi beliau, kehilangan bahasa bererti kehilangan jati diri. Selain itu, beliau berfikir secara realistik dan progresif. Beliau tidak menolak pembaharuan, tetapi mengingatkan agar setiap perubahan mesti berpaksikan nilai dan budaya sendiri. Pemikirannya amat relevan dengan cabaran globalisasi masa kini. Pemikiran beliau turut menekankan kepentingan dokumentasi dan rekod. Beliau percaya bahawa ilmu harus disimpan melalui tulisan kerana tulisan ialah medium yang membina tamadun. Sikap progresif beliau menjadikan bahasa Melayu mampu bergerak seiring perubahan sosial dan teknologi pada zamannya.
sebuah visi yang masih menjadi cabaran utama bagi masyarakat hari ini. Benar kata Encik Asfar. Pemikiran sebegini amat relevan dalam dunia kini. Encik Hakim, bagaimana pemikiran tokoh ini boleh kita aplikasikan dalam era globalisasi yang serba moden? Saya amat tertarik dengan pandangan Encik Asfar. Pemikiran Muhammad Ibrahim Munshi sangat sesuai dijadikan pedoman untuk generasi muda hari ini. Dalam dunia digital, kita sering terpengaruh dengan bahasa asing dan melupakan keindahan bahasa sendiri. Namun, beliau mengajarkan kita bahawa kemodenan tidak seharusnya menenggelamkan identiti bangsa. Jika beliau masih hidup hari ini, pasti beliau akan menyeru agar kita memperkasakan bahasa Melayu melalui teknologi, iaitu dengan cara menulis, mencipta kandungan dan berkomunikasi dalam bahasa sendiri dengan penuh bangga. Beliau juga mengajar kita bahawa bahasa hanya akan kekal hidup jika digunakan dengan yakin dan kreatif. Dalam konteks digital, pemikirannya menggalakkan kita menghasilkan kandungan yang bukan sahaja moden, tetapi syarat dengan nilai budaya dan pemikiran yang tinggi. Inilah kekuatan sebenar sebuah bahasa apabila ia mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan identitinya. Terima kasih panel-panel yang dihormati. Daripada perbincangan ini dapat kita simpulkan bahawa pemikiran Muhammad Ibrahim Munshi menekankan nilai jati diri, keseimbangan antara tradisi dan kemodenan, serta kesadaran bahawa bahasa ialah lambang maruah bangsa. Pemikiran ini masih segar dan wajar dijadikan pedoman untuk membina masyarakat yang mencintai bahasanya sendiri. Alhamdulillah, berakhirlah forum kita pada hari ini. Jelas bahawa peranan, sumbangan dan pemikiran Muhammad Ibrahim Munshi telah menjadi tunjang utama dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sejak dahulu hingga kini. Bahasa Melayu bukan sekadar lambang warisan, tetapi nadi perjuangan bangsa yang harus terus dipelihara dalam arus globalisasi. Marilah kita bersama-sama menghidupkan semangat tokoh ini, berbangsa dengan bangga, menulis dengan jiwa dan berfikir dengan hikmah. Saya Nur Syamimi Huda, moderator anda, mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, Encik Asfar dan Encik Hakim, serta kepada para penonton yang setia bersama kami. Sekian, terima kasih dan salam bahasa jiwa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.